Korang tengok ni, lawa gila kot. Earbud Transformer. Serius lah guys, kita ada lagi 2 earbud Transformer TF06. Kita ada Bumblebee dan juga Decepticon. Okay, so jom kita tengok apa dekat dalam. Uish, lawanya guys. Peminat Transformer rasanya memang wajib kena ambil satu. Okay, dekat sini dia ada battery indicator Dan kat dalam kotak ni dia ada bagi satu user manual, ada getah dan ada satu USB cable Type-C. Okay, jom kita buka. Korang tengok lah tu. Uish, bapak lawa gila. Kita ada lagi satu, iaitu Decepticon. So korang tengok lah ni, Decepticon warna dia grey, tapi lampu dia masih lagi warna biru. Lawa gila babe. Okay, so jom kita test. Basically dua-dua ni samalah dia punya quality. Alright, masuk dalam telinga, bunyi persekitaran banyak juga dikurangkan. Full volume untuk muzik. Memang nice gila dia punya bass. Dia punya quality muzik memang best, seriously best. Dan untuk model ni pun dia ada gaming mode. Dan lagi satu, earbud ni dia menggunakan bahasa Cina. Untuk mic dia korang boleh tengok lah, mic dia memang kuat, memang jelas, tak ada noise babe. Okay, jom kita play sikit. Korang kita sedang test mic daripada earbud Transformer. So guys, mic dia pun memang cantik, main game cantik, dengan lagu best. Untuk nak buat call pun memang menarik guys. So guys, bagi peminat Transformer, mungkin korang kena buat koleksi TF06 pula. Check out kat beg kuning di bawah.